Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada kali ini saya akan tunjukkan tutorial untuk pembacaan buku SPL KPM. Seperti biasa kita akan typekan SPL KPM. Masukkan nombor kad pengenalan, kata laluan dan 3 abjad biru. Okey, kita klikkan modul individu dan klik masuk. Paparan yang akan keluar dan saya klik P10 pembacaan. Sekarang saya tambah aktiviti. Sekarang saya akan pilih jenis bahan bacaan. Dekat sini cikgu boleh pilih bahan buku fiksyen, bahan buku fiksyen e-book, okey, ataupun bahan buku bukan fiksyen, right? Dan seterusnya ya. Okey, apa beza bahan buku fiksyen? Okey, maksud buku fiksyen ni ialah buku yang mengandungi cerita ataupun naratif yang direka atau yang dibayangkan oleh penulis dan bukan berdasarkan fakta yang sebenar. Kalau bahan buku bukan fiksyen pula, buku yang isinya berdasarkan fakta sebenar, peristiwa nyata ataupun maklumat yang benar. Okey, contohnya buku biografi, sejarah, sains, motivasi dan juga buku-buku agama. Jadi buku agama adalah buku bukan fiksyen ya. So buku saya ialah bahan buku bukan fiksyen. Saya klik kat situ. Okey, dekat sini boleh baca, ada penerangan tentang buku. Okey, tajuk bahan bacaan. Okey, tajuk saya ialah Andai Ini Ramadan Terakhirku. Okey. So type dekat sini. Typekan nama penulis. Seterusnya diterbitkan oleh. Seterusnya pilih bidang. Okey, saya pilih agama, berkaitan agama Islam. Seterusnya masukkan sinopsis. Sinopsis ni saya telah type dalam Telegram saya, kemudian saya copy dan paste ke sini. Okey, masukkan nilai pengetahuan. Seterusnya masukkan aplikasi ilmu dalam organisasi ataupun PNP. Yang ni pun saya copy paste. Seterusnya bahasa Melayu. Masukkan bilangan muka surat. Okey. Seterusnya ada di sini ditulis gambar anda memegang bahan bacaan ini diberi kepada SU Ladap. Right? Jika e-book boleh diberi beberapa tangkap layar e-book, muka depan, isi kandungan atau isi muka paling belakang bercetak. Okey, saya dah berikan kepada SU Ladap. Okey, dengan memasukkan ke dalam link yang telah disediakan. Seterusnya saya tik ya. Okey, tarikh pembacaan pada tarikh 27 bulan 4 2025. Okey, yang cikgu perasan tadi yang bertanda star merah ni, okey, ni semua wajib diisi ya. Yang ni saya tunjukkan, saya masukkan di dalam link yang telah diberikan oleh SU Ladap, iaitu ni muka depan buku, muka belakang dan ini adalah isi bahagian tengah. Seterusnya ini adalah gambar saya memegang buku tersebut ya. Di bahagian ini pula sila penuhkan ruangan di bawah sekiranya melibatkan pembentangan. Alright. Seterusnya saya klik simpan. Baiklah, sekarang saya lihat di paparan ni ya. Right, tadi tajuk bacaan saya dah masukkan Andai Ini Ramadan Terakhirku. Okey, bahan buku bukan fiksyen, tarikh 27 April 2025, bahasa Melayu dan ini adalah nama penulisnya. Baik, dekat sini kita boleh nampak yang disokong ni belum lagi tanda tik ya, maksudnya belum lagi dibuat pengesahan oleh
Esuladap Sekolah. Sekarang saya klikkan bahagian PDF. Okey, di sini kita boleh lihat borang sinopsis buku. Okey, maklumat yang telah kita masukkan tadi. Begitu juga dengan sinopsis, nilai pengetahuan dan pengajaran dan juga aplikasi ilmu dalam organisasi ataupun PNP. Right, disediakan oleh saya dan yang disokong oleh Esuladap Sekolah ni ada tertera belum disokong. Apabila Esuladap Sekolah telah pun membuat pengesahan, di bahagian sokongnya akan ada tanda tik. Pembacaan buku ni penting untuk menambahkan mata kredit dan juga bilangan hari ladap. Okey, satu buku bersamaan dengan satu hari latihan dan juga bersamaan dengan 6 mata kredit. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih.